Hello. Okey, saya dah pun sampai dekat ni lah. Sri Menanti House of Salai dekat sini. Memang antara pot favourite saya lah. Kalau weekend je kan, kalau family saya nak makan nasi lauk campur, saya akan bawa makan kat sini. So, nak tahu apa lagi yang best kat sini dan lokasi yang tepat kedai ni dekat mana? Layanlah video ni sampai habis. Tapi sebelum tu kan, kepada hampa semua yang baru je jumpa channel ni, mohon support sikit, follow, like dan juga subscribe channel YouTube Warung Hunter. Semoga hampa semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Jom. Memang layan bro. Okey, dekat sini kan dia punya kawasan parking dia sangat luas. Nak parking bas pun boleh ni lah. Boleh park kat sini. Okey, dekat sini dia punya kawasan dia memang luas lah. Parking pun luas. So, dia punya tempat duduk pun memang sangatlah luas. Selesa, sesuai untuk yang nak datang dengan family, nak gathering dengan kawan-kawan. Jomlah kita pergi tengok. Hello. Ni makan apa? Ayam. Makan apa? Ayam. Ayam. Let's go. Jom. Tapi nanti kalau adik makan nasi tak habis dah. Tak habis. Bukan pergi habis. Jom. Tengok ayam yang goreng. Okey, dekat sini dia punya sistem dia layan diri. Ambil lauk semua. Bawa kat cashier ni lah. Jom. So, masuk sini. Nasi ambil dekat sini. Nasi RM2.50. Nasi satu orang makan. Tu lah. Nasi RM2.50. Okey. Jom. Kita tengok dia punya lauk dia. Dekat sini juga ada ni lah, ikan bakar. Untuk hari ni yang ada siakap, talapia, kembung, cincaru, pari, keli. Ni dia punya harga dia. Okey, nampak dia punya lauk-lauk dia yang ada. Ini macam biasalah, ada ayam goreng. Ini sedap ni. Ayam goreng dia sedap. Ayam goreng tepung RM6. Yes. Nak apa? Mami dah ambil nasi tapi adik nak nasi juga. Nasi juga. Jadi Mami ambil. Rasa ambil apa? Tapi Mami Daging salai. dah ambil dah tadi. Jadi Mami ambil lah. Okey, jom kita tengok dia punya antara lauk-lauk yang ada kat sini. Tu dia. Ada kari ayam, ada juga ayam RM6, ikan kerapu sweet sour, kembung RM7.5, talapia sambal, keli sambal, paru sambal RM6. Ni dia punya telur dadar. Ikan goreng pun ada. Ini pula sayur-sayuran. Dekat belah sana adalah dia punya kerabu. Kerabu dia best geng. Ini dia punya sayur dia lah. Masak lemak. Pajeri nenas, pajeri terung, cendawan goreng tepung. Okey, ni pula adalah untuk yang nak makan masak lemak cili api lah. Ada nangka masak lemak cili api RM4, pisang masak lemak cili api, rebung masak lemak, telur itik masak lemak, cendawan masak lemak, kerabu daging pun ada. Okey, kalau saya kat sini kan, saya suka dia punya daging salai. Daging salai. Gulai kawah pun ada Siput sedut masak lemak. Udang masak lemak rebung RM10 ni lah. Dia pun juga ada asam pedas kat sini. Nak makan dia lah. Daging. Daging salai. Okey. Daging salai. Letak dalam tray. Okey, untuk daging salai ni dia punya harga dia RM8. Itik salai, cili api RM8. Dia juga ada ni lah. Perut salai, talapia masak lemak, cili api RM12. Oh, best ni. Nampak sedap ni. Saya kan kalau main sini saya selalu ambil ni lah. Wajib ambil dia punya tahu Jepun. Seketul ni RM2. Oh, sedap ni lah. Okey, lepas tu kita ambil ni lah, kuah pajeri terung sikit. Bagi dia ada manis-manis sikit. Tu dia.
Okey, last kali kita ambil dia punya pergedil. Seketul ni harga dia RM2. Okey, dia pula dia punya segmen ataupun ruangan untuk ulam-ulaman lah. Ada terung, bakang. Dia punya ni lah, ada sambal kicap. Itu ada sambal budu, sambal gerek RM2. Sambal tempoyak pun ada, sambal mangga. Ni dia punya ulam-ulaman lah. Ni dia punya terung, tauge. Okey, ni juga antara saya punya favourite kat sini. Dia punya kabu tauge. Oh, sedap ni lah. Tu lah, kabu tauge. Kita ambil lebih sikit. Ada juga dengan kabu mangga, kabu jantung pisang. Kabu jantung. Ya kot. Ni tak tahu kabu apa. So dekat sini kan dia punya lauk pauk dia ada siap letak lah dia punya harga dia. So boleh lah korang bajet kan. Tengok dia punya harga dia. Boleh ambil ikut bajet masing-masing. Dekat sini juga ada pelbagai jenis rendang lah. Ada acar buah, rendang itik RM10 satu bekas ni, rendang tok RM10, rendang Minang juga berharga RM10. Ini katanya tempoyak ubi, tempoyak daun ubi RM6 satu bekas ni. Kalau main awal sikit kat sini kan, depa juga ada jual ni lah, kuih. Pelbagai jenis kuih. Bubuk kacang hijau, bubuk hitam, kuih penama. Macam-macam adalah, lupa nama kuih. Ni popia ataupun popia sirah. Macam-macam jenis kuih lah. Tu ada punya harga dia. Kuih muih RM3.5, tahu bergedil RM6. Ni dia punya bubuk kacang hijau, bubuk gandum, pengat ubi kayu, kuih badak berendam pun ada. Oh, alhamdulillah ni mak mentua belanja. Cukup tak? Kita ada ni. Okey, macam untuk mak mentua saya dia ambil lauk ni lah. Dia ambil sayur. Ni apa mak? Nangka macam lemak ni. Ini bubuk apa? Bubuk kayu. Biasalah orang tua-tua dia banyak makan sayur lah. So ni saya punya, ada daging salai. Okey, yang ni pula orang rumah saya punya. Ada nasi, ada ayam goreng, paru, ubi. Ni dia punya, ada dessert lah kat sini. Anak turun pula ambil ni lah. Nasi putih, daging salai dengan ni lah, honeydew. So total ni dengan air 5 gelas RM121.50. Okay, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wida. Sekarang saya berada di Sri Menanti House of Salai, Kampung Bukit Dugang, Jalan Sukan Merak, Kajang, Selangor. Kedai ni kan dia tak jauh dengan Desa Pinggan Putra dan tak jauh juga dengan Putrajaya. Antara pot favourite saya kalau nak makan tengah hari lah. Dulu kedai ni dia memang famous dengan dia punya ni masak lemak, masak lemak cili api. Lepas tu dia punya daging salai, cik salai kan. Tapi lah ni dia dah perbanyakkan dia punya lauk. So untuk tengah hari ni kan, inilah dia menu makan saya ni lah. Saya ambil ni lah, daging salai masak lemak cili api. Ni kuah dia macam kurang pekat sikit. Biasanya saya main kuah dia pekat. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tapi orang ni dia pedas, cukup pedas. Cuma ni dia macam ceroy sikit lah. Itu saya pekat. Dia potong sikit lah. Dia pekat. Pedas ni lah. Tapi yang dapat cukup lemak, cukup pedas. Best. So yang macam mana nampak tadi, saya ambil nasi putih, betul ada ni lah, kabu tauge, tahu Jepun dan juga pergedil. So jomlah kita mulakan makan. So jom. Jangan lupa untuk minuman saya ambil teh ais. Ni favourite saya lah. Kat sini dia punya teh ais sedap. Tak pasti dah RM4. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Sedap betul kan. Kelat-kelat teh tu kena dengan dia punya lemak-lemak manis, susu tu best. Jom, tanpa buang masa, kita ambil dia punya kuah lemak.
Rasa hari ni kurang pekat sikit. Hari tu pekat lagi. Kuah dia. Adik, okey. Sedap. Jom. So bagi saya kan dekat sini dia punya harga dia dia average lah, tak mahal sangat, tak murah sangat. Tapi dia punya ni daging, dia punya portion daging dia pun saya tunjuk. Tengok dia punya portion daging dia pun tak banyak sangat lah. So orang kata apa, kenalah dengan dia punya harga RM8 kan. Itulah dia punya portion dia. Boleh lah seorang makan. Dia punya daging salai dia potong macam tu lah. Tapi lembut. Nampak buat macam tu pun dah pelai dah. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali bismillah dah. Tambah kuah sikit. Oh, ni kena pekat macam hari tu sedap kan. Hari tu main pekat, ni dia kurang sikit. Dah okey dah. Kerabu tauge. Oh, ni favourite ni. Kalau ada kerang, lagi sedap. Ada bawang, cabai, ada rasa macam buah kantan pun ada. Tahu pun. Dia punya sambal belacan dia set packing macam tu lah. Satu bekas ni RM1. Macam yang pernah nampak tadi lah. Ada banyak juga. Buka jap ni. Sambal belacan. Tu tepi tu. Kita ambil daging salai. Sambal belacan sikit. Macam orang masa dia ambil ni apa nama? Siput sedut. Siput sedut masak lemak. Ini juga antara menu yang wajib apa ambil kalau macam ni. Sambal tempe dicampur sekali dengan ubi kentang. Ini dia. Dia tak garing. Dia pedas yang tak apa pedas sangat. Itu sedap. Cuma dia kurang garing. Kalau dia garing sedap. Sudah rasa. Oh, ini sedap ni jeruk ni. So orang kata apa, kalau duduk Putrajaya ni kan, teringin sangat nak makan masak lemak cili api yang jenis salai-salai macam ni. So mai sini je, tak perlu pergi jauh-jauh kan. Dia pun dah okey dah. Macam apa boleh lah kan. Daging ni lembut, yes. Makan air habis lah. Ni dia lapar. Dah ambil daging, ambil ni lah, kerabu tauge. Dia punya bergedel. Kuat. So kata apa, ni kita buat video santai je lah, simple je. Dia ala-ala vlog lah kan. Vlog main makan tengah hari dengan mak mertua. Daging. Dia punya sambal belacan dia apa rasa lupa.
Dia pedas yang tak berapa pedas sangat. Kuat juga rasa dia punya belacan dia. Betul lah kan ni 100 lebih. Sebab ambil dessert banyak. Betul ada ni lagi. Nasi dah habis. Good. Betul ada ni lagi. Cendawan itu tepung. Sebab hari tu Mai kami kena 90 lebih. Tapi yang ni Mai 1 lebih sebab hari ni ambil dessert banyak betul dengan tu cendawan goreng tadi. Tapi dia punya cendawan goreng tepung ni pun sedap juga. Jadi kan kalau hangpa bawa anak-anak, wajib ambil dia punya ayam goreng tepung yang tadi saya tunjuk tu. Sedap dia punya tepung dia. Seketul RM6. Tauge dia crunchy kan. Best. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada hangpa semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya dan juga family saya makan dekat Sri Menanti House of Salai. Buka setiap hari kecuali Jumaat, dia pun cuti. 10 pagi, 3 petang. So, kata apa, orang-orang sekitar Putrajaya ni lah kalau nak makan masak lemak cili api, Salai masak lemak cili api yang okey, yang sedap, harga pun okey, berpatutan lah. Boleh main try dekat sini. So, macam biasa, jangan lupa support saya. Subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain, seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun lauk yang saya ambil tadi macam gini ha. Memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe gang. Assalamualaikum.